Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang diberikan kerana ini adalah satu hala tuju yang sangat baik untuk negara melindungi hak dan kebajikan kanak-kanak di negara kita. Soalan tambahan saya adalah apakah bidang penambahbaikan yang disaran oleh Jawatankuasa Hak Kanak-Kanak PBB menerusi concluding observation yang dinyatakan sebentar tadi, dan adakah cadangan berkaitan akan dipertimbangkan dalam pindaan Akta Kanak-Kanak 2001 yang akan dibawa kelak? Terima kasih. Terima kasih, Berhormat. Ya, Tuan Yang Dipertua, Jawatankuasa Hak Kanak-Kanak PBB telah menggariskan beberapa bidang yang memerlukan perhatian lanjut, termasuk pengukuhan kerangka perundangan dan pelaksanaan hak kanak-kanak, perlindungan daripada penderaan, pengabaian, eksploitasi dan keganasan, serta penerapan prinsip kepentingan terbaik kanak-kanak dan hak kanak-kanak untuk didengar dalam keputusan yang melibatkan mereka. Dalam konteks Akta Kanak-Kanak 2001, KPWKM akan meneliti syur yang berkaitan dengan mekanisme perlindungan dan pelaporan kes, tata cara mahkamah bagi kanak-kanak, jagaan berasaskan keluarga dan juga komuniti, pemulihan dan jagaan susul, serta peranan ibu bapa, penjaga dan agensi yang bertanggungjawab. Penelitian ini tidak akan hanya dilakukan oleh KPWKM secara silo, tetapi sudah pasti kementerian dan pihak-pihak berkepentingan yang lain akan dilibatkan bersama, memandangkan ia juga menyentuh ruang lingkup serta bidang kuasa pelbagai pihak. Jadi KPWKM turut akan menilai keperluan untuk memperjelas fungsi dan kuasa pihak yang terlibat dalam pengurusan kes kanak-kanak, memperkukuh penyelarasan pelbagai agensi serta memastikan intervensi dan perkhidmatan yang disediakan lebih responsif kepada keperluan kanak-kanak. Cadangan penambahbaikan tersebut insya-Allah akan dimasukkan dalam pindaan akta mengikut kesesuaian setelah penelitian perundangan, dasar dan pelaksanaan serta sesi libat urus dengan pihak berkepentingan diselesaikan. Sekian, terima kasih. Terima kasih.